beza antara kesan gigitan kutu kucing dengan kesan gigitan pepijat. Pepijat ni kalau dia gigit kita, biasanya gigitan dia tak banyak. Dia gigitan dia kalau kena kat badan kita mungkin ada 1-2, tapi yang tu kita akan rasa sakit. Dan pepijat ni kalau dia gigit, susunan gigitan dia tu kita boleh nampak dia teratur. Tapi kalau macam kutu kucing ni, dia merata. Dia boleh jadi kalau kata 15 ekor serang kaki kita, 15 ekor boleh gigit kita. So, walaupun kita tak ada bela kucing, tapi boleh jadi juga ada masalah kutu kucing. Kalau macam rumah kita ada masalah atas bumbung, macam burung tu nampak tu, burung pati tu, dia bertenggek banyak kat situ kan. Lepas tu burung tu dia bersarang kat atas atap, atas bumbung rumah kita. Lepas tu akan boleh ada juga punca kutu tu, ataupun ada binatang lain yang masuk dekat dalam bumbung rumah kita, macam contoh musang ke tikus ke, tu pun boleh jadi punca kutu kucing. Tapi macam rumah ni obviously memang kutu kucing lah, sebab dia memang ada bela kucing dan dia bagi tahu salah seekor kucing daripada banyak-banyak tu yang bawa balik kutu, jadi dia dah start merebak. Dan kita datang buat servis, lepas kita dah siap ni, sehari lepas 1 hari nanti baru dia bawa balik kucing dia. So nak make sure kucing dia tu supaya dah tak ada kutu dekat badan.